saya masih kena jaga kau. Ish, kau ni. Adi? Ini peluang untuk kamu buktikan kebolehan kamu sebagai ejen Satria. Semoga berjaya. Baik. Buat betul-betul. Dan jangan gagal. Gans, silakan. Satria, bangkit. Aduh, mati aku. Baik aku belah sebelum dia. Ambil kau. Kamu fikir kamu boleh lari? Taklah. Ada sini. Saya dah berikan peluang keemasan. Bukan saja kamu gagal. Sekarang kamu cuba untuk belot. Pilot? Bukan. Apa yang kamu nak beritahu mereka? Tak ada. Aku tak beritahu apa-apa. Semua jejak. Tolong, Seru. Aku belum kahwin. Aku dah ada. Kacang. Kau kurang ajar. Bising betul. Budak kau ada misi. Siapa orang geng apa? Kena setting mana player lah macam ni. Alright, game ni simple je. Kalau boleh lepas sampai hujung terowong ni, korang menang. Kalau kalah, tengoklah nanti. Jaga-jaga. Jangan lari. Jom, Satria. Mak Cik, tak apa-apa. Dia hack pakai ni. Satria, boleh jejak punca signal. Okey. Jangan biar dia dapat kereta lain. Kejap. Ramai yang masih dalam. Nampak. Mana main? Ada kau. Lambat. Macam kejap ni settle ni. Lepas ni makan mana Jumat? Oh, seronok Nah, tengok korang handle ni pula. Semua tak apa-apa. Turun sini. Sini. Pelan-pelan, makcik.
Satu laba-laba dapat tangkap alien. Leonidas, kau budak je. Kenapa? Susah ke nak percaya? Sama je kalau orang dapat tahu kau ejen kan? Kalau bukan sebab kau, aku pun patutnya dah jadi ejen muda tahu tak? Maksud kau? Kau curi tempat aku doh. Diorang buang aku dari akademi sebab nak bagi ruang untuk kau masuk. Jadi aku kenalah tunjuk yang diorang dah silap pilih. Malangnya, aku dah kena cari player baru. Sebab kali ni, game over untuk kau.